insolvensi. Kalau sebulan tuan-tuan ambil masa, dan sebulan lah saya akan hantar kepada insolvensi. Kerja saya mengumpul, menyusun dan membuat hujahan berkaitan kes tuan-tuan perempuan untuk mohon bebas. Selepas saya hantar ke pejabat insolvensi, kebiasaannya insolvensi akan ambil masa 6 ke 8 bulan untuk proses dan memberi keputusan bebas bankrupt atau tidak. Tuan, di mana ofis saya di TTDI Grove Kajang, bersebelahan dengan Ibu Pejabat Penjara Kajang. Ada alamat kita dekat konten. Tengok kita punya video-video. Name card saya ada. Boleh beli buku saya Bankrupt Bukan Muflis di Shopee. Ada buku nombor 1 Pengenalan Dunia Bankrupt, buku nombor 2 Berkenaan pentadbiran kebankruptan. Okey. Office saya